Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam tapi jangan salah sudah. Aku Lisa. Welcome back to Bikaman Channel. Okay, hi guys. So, video kali ini adalah podcast seram. Dulu masa 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu lah, aku ada buat podcast juga cerita seram. Tapi 5 tahun yang lalu lah. So aku ada lampu ni jangan macam-macam lah. Lampu tu diam, okey. Apa dia belum start lagi dah. Nampak tak? Belum start lagi dah. Macam ni. Aku malas ni. Tolong beri kerjasama ya. Tak boleh buka. So 5 tahun yang lalu aku ada buat podcast seram. Korang tengoklah. Aku ada kisah seram aku kena rasuk dulu. Tapi nanti aku akan cerita je. Nak? Korang boleh komen kat bawah. Okay, nampak tak? Perbezaan muka aku sama kan? Sama lah kan. Aku kat situ aku ada cakap nak sambung lah cerita pengalaman aku kena rasuk lah macam tu. Let's go. Pada zaman dahulu, pada 2014, umur aku 13 tahun, masa form 1. So masa darjah 6, aku akan masuk zaman sekolah menengah. Aku masuk satu sekolah ni, SMK. Jadi aku masuk lah. Okay, normal macam biasa. Okay, macam baru. Tapi aku dapat kelas hujung lah. Biasalah, tak pandai. So aku memang kurang belajar sikit lah. Aku dapat kelas, nama kelas 1 Zeta. Aku ingat kelas 1 Zeta. And then dah sekolah. Dah berapa bulan macam tu. Selepas itu, aku ni jenis orang kata pendiam, tak campur dengan orang, and then tak berkawan lah, jenis sorang-sorang. So aku dapat kelas 1 Zeta, and then kelas ni dia dekat dengan tandas tau, sebelah tandas, belakang tu tandas. Tandas tu dia tengah renovate. So orang kata tandas baru kan, betul tak? Aku dah bulan-bulan sekolah, tapi aku ni jenis, tak lah, aku jadi tak hiraukan orang lah. Ada masalah aku duduk dan diam. Dah berapa hari tu kan, dekat tandas baru tu, budak form 5, dia tengah apa? Tengah main permainan syirik unicorn lah. Orang kata syirik unicorn, permainan orang kata nak panggil hantu kan. Nak panggil hantu kan, betul tak? So benda tu dia main form 5. And then tengah main-main, tiba ada budak kena histeria dekat situ lah. So satu setan ni menggelupur lah. Menggelupur, dia pergi check kat tingkap. Apa benda tu? Tapi aku buat apa? Aku duduk diam-diam. What? Jadi aku macam, aku termenung je. Aku macam, entahlah, aku orang pendiam memang macam tu So, entahlah, aku je tak hiraukan orang. Nanti aku pendiam, tak ada kawan. Sebab tu benda tu suka. So, semua pergi kat situ, aku seorang je terjegat kat situ. Meja aku kat belakang. Belakang tepi tingkap. Tingkap belakang lah. Situ, okay. Pada hari tersebut, aku terlepas lah. Di bulan puasa. Dah nak masuk puasa ni. And aku tak tahu, aku tak ingat lah hari apa, bulan berapa. Tapi aku macam dah nak puasa lah, mak aku katalah. Hari yang budak tu kena histeria. And then apa aku buat? Balik lah. Balik sekolah macam biasa. Naik van. And then dah sampai rumah. Rumah aku ni 2 tingkat. Okay, aku masuk pagar. Okay, aku buka pagar. Pagar rumah. Okay, ni pagar aku buka. Aku masuk.
Tapi aku lupa nak tutup pintu. Lepas tu apa aku dengar? Bunyi grill tu. Faham tak? Macam bunyi grill. Kita dah masuk, tapi ada orang ikut lah. Tapi lepas aku dengar benda tu, aku pandang belakang. Dah hati aku, angin kot. Budak-budak kan dulu angin kot. Biarlah. Macam tu. Aku dah sampai rumah. Masuk macam biasa. And then mandi apa semua, solat. Malam tu aku tidur ruang tamu lah. Rumah aku ni 2 tingkat. So aku tidur ruang tamu atas. Situ ada 2 ruang tamu. Ruang tamu bara pula. Ruang tamu bawah dan ruang tamu atas. So aku tidur atas lah. Dekat atas tu ada TV lah. And then aku ni jenis tidur ruang tamu, bentang toto, and then menghadap TV, tengok UPP malam-malam. Pukul 10-11 malam macam tu lah. Lepas tu aku dah tengok. Sebab dulu kan, zaman 2014, mak aku suka tutup lampu dapur kot. Memang gelap. Okay, kau bayangkan. Aku pun tutup ruang tamu, dapur gelap gelita ya. Lepas tu tangga sebelah aku punya tilam. Ni tilam aku. Tilam, dinding, tangga. Tangga ke ruang tamu bawah. Macam tu. Okay. So malam tersebut aku syok tengah tengok UPP. Selepas itu aku tengok UPP ni, tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki. Itu pengalaman aku dengar lah. Aku dengar dah ingat benda tu. Ada setengah aku tak ingat, tapi ni separuh aku ingat saja. Okay. So aku dengar bunyi tapak kaki. Aku pandang. Sebab bunyi tapak kaki tu menghadap ke dapur. Faham tak? Aku pandang tiada. Sebab aku ingat mak aku. So tak ada. Okay. So tak ada. Okay, aku buat bodoh lah macam biasa. Aku buat tak tahu. Okay, aku tak ipin. Selepas itu, bunyi tangga. Bunyi tangga ni, sebab tangga rumah aku ni tangga kayu. Tapi rumah 2 tingkat tapi tangga kayu. Tangga kayu tebal. Bunyi tapak kaki. Dah sebelah tangga tu. Aku buat bodoh lah. And then sebab kepala aku ni dekat dengan dinding tau. Dinding tu memang nampak untuk ke tangga bawah. So macam kau mesti dia mengintai kan. So selepas aku dengar benda tu, aku pun buat tak tahu. Selepas itu ada lagi. Benda tu berbisik di telinga aku. Bisik macam mana? Awak apa tu? Bukan. Dia bisik macam ni. Dia bisik macam tu guys. So selepas dia bisik tu, aku tutup TV, aku tidur. Esok pagi badan aku dah badan aku dah merasa lain. Tidak keselesaan macam tu. Tak selesa. Lepas tu demam. Faham tak? Tu mak aku fikir normal lah. Sebab aku rasa aku tak pergi sekolah kot time tu. Aku rasa esok puasa cuti. Yesterday tu aku kena benda tu ikut balik. Esok puasa aku macam orang kata pening-pening. Tak pening-pening. Lepas tu menuntah. Malam untuk berbuka. Aku berbuka. Aku makan satu pinggan nasi dan kuih muih. Selepas dah habis makan, aku minta family aku nak makan lagi. Mak aku pelik. Kau ni kenapa? Kau dah makan ke? Mana nak makan? Kau beli jin Mak aku suka gurau cakap benda tu. So aku macam, aku macam ni lah perangai aku. Apa? Dah budak kan? Apa? Nak makan lagi? Aku pun makan. Makan. And then aku solat lah. Tapi mula ni solat normal lah. Pakai blackout semua. Aku solat ruang tamu bawah.
So aku solat je biasa. Okay, biasa normal maghrib, isyak. Malam tu aku tak ada dengar apa-apa lah. Keesokan harinya aku solat juga pada siang hari dan malam. Tapi mak aku katalah, sebab mak ingat benda tu. Mak aku kata aku solat menggunakan seluar pendek. What? Si konflik kan? Apalah solat guna pakai seluar pendek. Okay, selepas itu, lepas mak aku nampak benda tu, mak aku nampak aku asyik makan banyak. Lepas tu mak aku nampak aku ni macam tak betul. Contohnya kunci hilang. Ni aku ingat lah, kunci hilang. Aku boleh kata kat mak aku, kucing ambil. Kejarah kucing ambil kan? Kejarah kucing ambil. Tapi sebenarnya yang hilang kunci tu adalah aku. Aku yang sorokkan. Plot twist. Tapi aku tak tahu aku yang sorokkan. Tapi tu bukan aku. Siapa yang kawal aku sebenarnya? Hari keempat, aku dah mula baran. Aku solat pakai seluar pendek lagi. Lepas tu mak aku buat apa? Mak aku bincang dengan arwah atuk aku, dengan arwah nenek aku, berubat si kembali. Macam tak betul. So berubat, pergi ke satu rumah ustaz ni lah, minum air bawang putih. Lepas tu tak okey, tak boleh keluar. And then family aku bawa aku ke gereja India. Tak boleh juga. Tak boleh lawan dik. Selepas itu pergi ke satu ustaz ni, dia dekat dengan rumah arwah nenek aku lah. Dah sampai rumah arwah nenek aku, dia berubat macam biasa. Berubat, bagi ketenangan. Okay, ni belum keluar lagi. Okay dah. Lepas tu dia dah macam ketenangan lah, orang kata berubat sikit dulu. Keesokannya makcik aku lah panggil. Makcik dua ni adalah rumah, menjaga aku, yang lain kerja. Menjaga aku. Aku lasak kau. Aku nak balik. Aku macam budak tak betul. Ada orang ingat aku gila. Tapi aku tak gila pun. Okay, lepas tu dia kelakar. Okay, mak aku jaga aku dulu dia. Aku berlakon. Ni masa kecil aku berlakon. Mak macam aku pergi dapur memasak. Pintu terbuka. Apa lagi? Aku lari tak pakai slipper lari masuk kampung, air putih, masuk hutan. Tak masuk hutan lah, masuk lorong kampung. Aku dah lari, mak aku nampak. Ikmal, kejar dia. Ikmal kejar dia. Ikmal kejar. Mak dengan makcik aku, dia kejar aku lah. Dia tak dapat, aku lari laju, dah shortcut. Tapi tak masuk hutan. Kalau aku masuk hutan, sampai sekarang aku takkan jumpa lah. Sambung kejar. Aku dah jauh. Mak aku kejar. Mak aku jumpa abang ni. And then pinjam motor. Motor skuter lah tapi. Dia kejar aku. Kejar. Tak pakai slipper tau. Kejar. Mak aku dapat tangkap aku. Sebab apa? Ada abang ni tangkap aku. Cepat kita dapat tangkap. Tu mak aku dah angkat aku pergi balik malam tu. Inilah finalnya. Malam tu ustaz ni sambung buat kerja. Dia keluarkan benda-benda dalam aku. Ustaz tu kata dalam badan aku ni bukan han. Okay, dia adalah JIN. JIN dan anak-anak dia. Aku ingat dalam botol tu ada 4 ekor lah tadi. 4 ekor. Okay, dia tengah berubat. Dia letak sejadah dekat atas bawah aku. Dah letak sejadah.
Aku punya mata ni buka tapi gelap. Faham tak? Cuba korang rasa kan, korang bayangkan. Okay, korang pakai sejadah. Okay, lepas tu mata korang ni tiba-tiba gelap, tiba-tiba nampak, tapi kabur. Faham tak? Kabur. Lepas tu gelap balik. Benda tu kawan kau. Mak aku kata benda tu cakap kat mulut aku, tapi aku tak tahu apa yang aku cakap. Faham tak? Tapi aku dengar suara orang, suara family aku lah yang Mal apa. So macam tangan aku dah meremang ni kos. Okay, selepas itu aduh, meremang lah. Macam mana ni? Okay, tangan aku dah meremang guys. Okay, kita sambung Okay, so korang dah bayangkan dah gelap. Lepas tu kau tiba belakang kau. Ustaz tu di badan aku, dia keluarkan aku. And then aku mengilai. Mengilai macam pon. So seterusnya dia dah keluar sekot. Sebab aku tak tahu, mak aku tak cerita sehabisnya. Sebab yang aku tahu dia tunjuk botol tu je. Dia keluarkan aku, keluar sekor. Lepas tu keluar sekor lagi. Aku meronta. 5 orang pegang aku. Sebab benda tu kuat sangat. Sekor dah keluar, 2 dah keluar, 3 dah keluar, 1 ni susah nak keluar. Sebab apa? Itu bapak dia. Sebab mak aku kata dia bertanduk muka buruk. Dia bertanduk muka buruk. Yang 3 ekor tu ada yang panjang, yang besar, yang boncet. Yang satu ni besar, susah nak keluar. Lepas tu dia masukkan aku. Nak keluar aku tak boleh. Tak boleh. Aku menonton. Macam tarik badan kau. So kau kena bayangkan macam mana aku rasuk, okay? So aku kena rasuk macam tu. Histeria aku kata. Masuk tarik keluar. Lepas tu aku gigit. Satu jiran semua dengar. Dah settle, dah keluarkan makhluk-makhluk yang makhluk Tuhan lah. Makhluk Tuhan paling seksi. Saya dah keluarkan, aku hantar hospital. Tapi aku kena balik dekat hospital. Dia datang balik. Faham tak? Aku dah macam dah keluar tapi kena balik. Faham tak? Sebab mak aku bawa aku pergi duduk hospital lah. Hospital kan banyak kan, dia banyak kan. So kau faham lah. Memang banyak. Okay, so aku datang hospital. And then aku kena histeria. Sebab aku cerita lah. Aku kena histeria macam mana. Mata aku ni dia pandang sesuatu di tepi katil. Iaitu aku pandang lembaga hitam. Di tepi katil. Aku nampak tapi aku takut. Tapi dia tak. Orang kata aku nampak benda tu tapi dia tak masuk dalam badan aku. Aku kena histeria. Aku kena histeria sahaja. Sekejap. Aku kena ikat. Lepas aku kena aku jerit malam. Dah lama kelamaan. Dah okey. So benda tu tak kacau lah. Sebab kat hospital tu aku kena histeria lah. Sebab kawasan hospital tu memang menakutkan lah. Dah sihat. Dan dia aku balik rumah. Dia aku adalah lalu nak makan pun semua. Tapi cuma orang kata slowly lah untuk jadi kuat balik. Okay. Dulu diri aku ni adalah pendiam, tak suka berkawan, suka sorang-sorang. Itu diri aku sebenarnya masa kecil. Selepas aku kena rasuk, and then aku berubah diri aku macam ni. Macam tu lah. And then aku dengar mak aku kata, ustaz tu kata kat mak aku, kalau anak awak ni jejak di sekolah itu, anak awak akan kena balik. Walaupun anak awak dah tua sekalipun, akan kena balik. So aku ingat benda tu, aku dah tak jejak sekolah tu.
Dekat je dengan rumah aku sebenarnya. Ni rumah aku. Di sekolah tu memang dekat. Dalam 5 km macam tu lah. Dekat kan. Tapi untuk nampak benda tu tak nampak 100% lah. Tapi nampak lah, tapi kabur. Sebab aku rabun jauh. So macam nampak je tapi buat tak tahu. Sebab aku ni jenis, aku sekarang lepas dah kena benda tu, aku boleh rasa benda tu. Faham tak? Itulah pengalaman aku sebenarnya. So korang jangan lupa like, comment and subscribe. Kalau tak subscribe, aku akan menghantui hidup kau. So itu sahaja konten pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di next konten yang akan datang. Setiap video ada cerita. Biar konten berbicara. Kita akan jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.